istilah atau konsep pertama bangsa Malaysia diungkapkan ialah oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak. Dalam ucapan beliau pada 1967, beliau mengharapkan lahirnya satu bangsa Malaysia yang bersatu padu melalui sistem pendidikan. Dan beliau mengharapkan bahawa sistem pendidikan bukan sahaja melahirkan anak generasi baru terdiri daripada pelajar-pelajar yang mempunyai semangat patriotik, tetapi juga membentuk satu bangsa baru yang dipanggil bangsa Malaysia. Dan selepas itu konsep bangsa Malaysia disambut oleh pelbagai pihak, termasuk oleh seniman, sastrawan dan sebagainya. Mungkin kita ada kawan pernah baca sebuah puisi oleh Osman Awang tentang bangsa Malaysia yang ditujukan khas pada sahabat baik dia, Dr. M.K. Raja Kumar. Dan seterusnya pada tahun 1991, konsep bangsa Malaysia dibawa pula oleh Tun Mahathir 20 tahun setelah Tun Razak dalam gagasan wawasan 2020, dan itu merupakan cabaran pertama yang paling penting untuk dilaksanakan, dipenuhi untuk menjadi negara maju menurut acuan sendiri seperti yang diungkapkan dalam ucapan The Way Forward atau Langkah ke Hadapan. Jadi artinya konsep pembinaan negara bangsa ini tidak asing, cuma orang cakna atau tidak dan sampai ke bawah atau tidak.